Neraka dibakar 1000 tahun berwarna merah. Kemudian neraka dibakar lagi 1000 tahun bertukar menjadi putih. Kemudian neraka dibakar menjadi hitam sampailah malam ni. Neraka yang luas itu sudah pun ada. Api telah pun dihidupkan belum Ustaz dalam neraka? Api telah pun dihidupkan. Kalau tuan-tuan tanya kat saya pada malam ni, bagaimana keadaan dan warna dalam neraka, saya boleh jawab kepada tuan-tuan, keadaannya gelap gelita. Dia gelap bukan sebab dia bergaung dan jauh ke dalam, tetapi neraka itu gelap kerana warna apinya gelap, berada pada puncak kepanasan. Seandainya api daripada neraka jahanam jatuh sebesar lubang jarum di atas muka bumi Allah, la ahraqa man fil ardi jami'a, maka akan terbakar seluruh penduduk bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.